duduk asrama, Okay, tak boleh bawa gitar. faham. So bila dah sampai diploma ni, dia boleh bawa gitar and Dah everything, kau bebas. boleh jamming and everything kan. Masa Okay. tu lah. Okay. Ah, So, okay. Untuk video podcast ni, aku nak orang tahu. Kita orang dulu ni pernah bandmate. Pernah bandmate. Pernah main band lah. Pernah main band. Memang kenal lama. kita orang pernah show kat Ipoh lah. Ipoh. Ipoh lah. Itu Okay. memang kenangan. Okay, so daripada diploma mechanical engineering, Chemical. chemical engineering, pergi degree chemical engineering. Betul. Apa reason kau tak tukar course tu? Masa tu aku tak ada hala tuju tau sebenarnya. So kau study just aku study je. Sebabnya semua hidup aku tak pernah study ikut apa yang aku nak. okay, Okay. Kalau ikut apa yang aku nak, aku main muzik tu. faham. Faham tak? Tapi Faham. sebab Tapi faham sebab aku pun memang nak masuk into music tapi family tak bagi. betul lah. Itu salah satu lah Nanti kan. nak kerja apa? Betul. Takkan betul nak dah. jadi cikgu muzik. Betul dah. Kita tak bukan nak cakap cikgu muzik ni tak berkualiti. Ya, betul. Tu profession lah. Betul. Okay, daripada chemical engineering. Okay. Degree. Ha. Grad. Ha. Lepas tu first kerja kau. Okay.